Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kisah Humaira, wartawan dari Areka TV. Hari ini kami berada di sambutan Hari Guru SK Pinang Tunggal yang penuh meriah dan bermakna. Jom kita saksikan pelbagai aktiviti menarik yang telah berlangsung. Jom. Sebalik tabir ilmu dan harapan, kau semai benih masa depan. Dengan sabar kau memimpin langkah, membina jiwa, membentuk arah. Dalam cabaran dunia berubah, kau teguh berdiri tak pernah goyah. Setiap murid kau santuni, tiada yang tercicir, semua tekad dan semangat membara, kau suluh jalan penuh cahaya. Guru Bitara, nadi negara, penggerak jiwa, pembina bangsa. Engkaulah harapan, tiang utama, membentuk insan penuh bermakna. Guru Bitara, jasamu nyata, dalam diam kau ukir sejarah, mendidik dengan penuh jiwa demi negara Malaysia tercinta. Bukan sekadar di dalam kelas, kau didik nilai akhlak dan adab, menjadi teladan setiap masa, menyatukan hati tanpa beza. Reformasi madani jadi perjuangan, pendidikan untuk semua insan. Kau pastikan tiada yang hilang, setiap potensi diberi peluang. Dalam langkah penuh dedikasi, kau bina masa depan generasi. Guru Bitara, nadi negara, penggerak jiwa, pembina bangsa. Engkaulah harapan, tiang utama, membentuk insan penuh bermakna. Guru Bitara, jasamu nyata, dalam diam kau ukir sejarah, mendidik dengan penuh. Teacher, apa harapan teacher untuk anak-anak murid teacher? Harapan teacher untuk anak murid teacher semuanya jadi orang yang berjaya, berguna, dan memberi berjasalah kepada kedua ibu bapa. Cikgu harap semua anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal akan menjadi anak murid yang berjaya dunia dan akhirat. Sekian. Bagi saya berharap agar murid-murid saya berjaya dunia akhirat dan menjadi anak yang soleh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum cikgu. Apa momen paling bermakna bagi cikgu? Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memilih cikgu untuk diterima ramah oleh cikgu, oleh kamu. So jadi hari ini cikgu akan bercerita sedikitlah tentang momen-momen yang paling indah sepanjang kerjaya cikgu bergelar guru. Okey, antara momen-momen yang paling indah adalah sambutan Hari Guru seperti biasa yang dibuat pada 16 Mei, okey, pada tiap-tiap tahun. Tapi pada tahun 2026 ni kita menyambut pada 20 hari bulan, iaitu pada hari ini. Baik, terima kasih sebab bagi peluang dekat cikgu sekali lagi. Jadi momen yang paling indah bagi cikgu adalah bila meraihkan Hari Guru ni, nampak kita boleh nampak lah
kesungguhan cikgu-cikgu untuk masing-masing menonjolkan bakat-bakat yang mana yang sedia ada dalam diri cikgu. Macam cikgu sendiri, cikgu PPKI yang mana kamu pun jarang bertemu dengan cikgu kan. So jadi bagi cikgu, cikgu boleh mengenali kamu dengan lebih dekat lagi. So jadi terima kasih sebab memilih cikgu. Okey, fikir pendidikan khas sebab cikgu banyak di dunia dan pendidikan khas, dalam dunia pendidikan khas. Jadi untuk cikgu memang seronok sebab dapat bersama-sama meraihkan Hari Guru ni. Okey, bersama-sama dengan anak-anak murid cikgu semua sekali sebab bila cikgu buat persembahan tu kamu akan tepuk dan seronok sangat. Okey, walaupun apa pun yang cikgu buat, yang tu memang momen-momen yang paling indah dalam kerjaya cikgu. Begitu juga biasanya Hari Guru ni biasanya tak lari daripada hadiah lah yang akan diberi kepada cikgu. Okey, dan cikgu mengucapkan ribuan terima kasih sebab beri cikgu hadiah walaupun kecil tak apa. Cikgu tak pandang pada harga, tapi cikgu suka sebab kamu masih ingat cikgu. Okey, baik. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Cikgu, apa momen paling bermakna sebagai seorang guru? Baik, terima kasih kepada yang beri soalan. Baik, momen paling bermakna dalam seorang guru ni adalah apabila muridnya berjaya dalam mata pelajaran, dalam sukan dan juga dalam apa bidang yang diceburilah. Jadi saya harap murid-murid di SK Pinang Tunggal ni dapat menjadi insan yang sangat berguna dan dapat berbakti kepada negara. Itu saja. Apa momen paling bermakna sebagai seorang guru? Okey, momen bermakna sebagai seorang guru baik, yang paling indah bagi saya sepanjang saya berkhidmat, sekiranya murid-murid saya berjaya. Berjaya tu maksudnya bukan dari segi akademik semata-mata, tetapi juga sahsiah juga mereka berjaya. InsyaAllah cikgu sentiasa mendoakan semua murid-murid cikgu berjaya, sama ada dalam bidang akademik dan apa saja bidang yang mereka ceburi di dunia juga di akhirat. Terima kasih. Sama. Okey, hari ni saya bersama Afia. Afia, siapa cikgu kegemar awak? Siti Syaidah sebab dia baik. Sir Syazrin. Sebab dia garang, lepas tu dia baik. Cikgu Tulip sebab dia cikgu paling baik lah di saya. Dia ialah cikgu Mazhar Jamal sebab cikgu dia suka mengajar, belajar, lawa waktu belajar. Jadi cikgu rumah saya. Cikgu Watik tak tahu tak sebab apa. Sebab cikgu Watik walaupun marah tapi best lah juga. Saya Miss Nadia. Ya. Sebab dia mengajar dia senyum. Cikgu Mazhar sebab apa? Masa dia ngajar tu, dia bercerita. Betul best. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menjadi cahaya yang menerangi masa depan anak bangsa. Pengorbanan mereka mungkin tidak selalu terlihat, namun jasanya akan sentiasa terpahat dalam ingatan. Sekali lagi, warga SK Pinang Tunggal mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik yang telah mencurahkan bakti tanpa jemu. Saya, Kisah Humaira bersama kru Areka TV melaporkan dari SK Pinang Tunggal.